Tu. Oh, bukan ular. Bukan ular. Lubang ni. Lubang tu masuk ke mana? Masuk situ kan dia ayat keluar. Oh, lubang ni lah dia nampak tadi. Baru. Baru. Lubang ni mana boleh buka bang? Mana boleh buka? Dia lubang ni dia tembus kat mana tak? Kat belakang? Kat belakang. Jom kita tengok belakang sat. Dia ni. Sini dia. Kalau kat belakang keluar kat mana kat sini? Dia jenguk yang kat situ takut dia unduk balik ni nampak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ya. Di sana. Nak dapat ni. Ni tu. Oh ni. Tu. Oh. Bukan dia. Oh ni lah ni. Ni. Yang ni. Oh sini. Kalau tarik ke situ dia ada lubang. Dia punya ni. Batang pipe. Ini. Mau ni. Allah Akbar. Ya. Ada nampak lubang ke lah? Tadi boleh buka ke tadi? Yang dia punya tu. Mana boleh buka? Masalah tu dia kat mana dulu? Kepala. Aku nampak ular pun katok. Aku nampak katok. Ada lah. Korang karet-karet. Mana dia? Oh ni dia ni. Lubang dia. Oh ni lah dia. Oh ni. Oh dia. Weh, habis telefon aku ni. Dekat sampai sana lubang dia. Oh tu ya tu. Kecil je. Kecil tau. Itulah tu. Bukan boleh buka. Dia benda tu. Itulah pasal. Kita buka tak boleh kan? Ayo. Maunya lah. Mana maunya ni? Oh, Sebab ni kena plan lah. ada je tidak ada kan? Mana ada tu? Lubang tu pun tak boleh nak tengok. Kalau rendah dah tinggi sikit boleh lah aku nak tengok. Nak jengik kau. Tak. Buah ayat panah, ambil ayat panah. Mesti tak? Ha? Usi. Usi buat Panjat, nak panjat. Banyak tahun lah. Habis tak awak? dah lubang Dah. tu bawah tu. Lubang tu duduk bawah. Oh, buah ayat panah. Pulak sawah katanya. Ni lubang jamban lah, lubang ni. Ni lubangnya ni lubangnya ni. Nampak tak ni? Ni. Ni. Habis dia lubang pun. Ha. Nak aku pecah simen lagi ke? Tu memang tak nampak lah tu nampak tu. Dulu aku dah pecah dah simen. Tak lagi tanah ni pecah. Ni yang mana boleh buka belakang tu? Tu. Ha. Dia kata 3 jari. Kecil lah 2 jari lah. Sebab benda tu tak boleh buka. Ha, itulah tu. Kena simen. Dia tapi dia tengah sikit lah macam tu. Nampak Dia dah ulat tu keluar. Dia kata nampak lah separuh badan dia dah besar 1 atau 2 jari kecil lah macam dalam beg rah tu lah. Oh, ya ke? Okey lah. Kecil macam dalam beg rah tu sebab dia punya jari tu boleh buka sikit. Sebab dalam lubang tu dia punya penutup tu kan kena simen kan. Ha. Besar ni lah. Itulah pasal. Sebab dah tarik macam tak. Oh lah, tarik Tak tadi. boleh buka, kami Dia semen kan? tak boleh buka. Dia besar tu lah. Ada pipe ke boleh, kalau ada pipe biasa boleh sumbat pun masuk tu. Sumbat hang tolak pipe kan. Dia keluar ke sini. Lah ni nak siram air panas. Ha, sirat air panas tengok. Jalan ke sini. Boleh jadi dia nak siram. Dia tak ada pipe getah kata dia. Jolok pipe getah tolak sampai mai ke sini boleh Ular tu pun keluar mai kat sini. Kalau ada pipe getah lah. Kalau tak ada tak boleh nak buat apa. Nampak dah ular sawahnya tu. Dah ada. Tak pun tak ada. Mana ada ular? Ini bukan ular. Ha? Ha, okey. Ha, siram. Ya, air panas kan nak siram air apa ke? Jangan siram air sirap je. Siram air sirap jadi beduk. Dah siram. Ulang tu.
Kecil tu rasanya ni ha. Apa? Besar macam beg dalam beg ras tu lah. Saya duduk buah beg eh. Besar dalam beg tu besar lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Tu kecil je bah. Betul ya aku. Tengok pokok ketum. Ini bukan raya je, mana ketum. Ya hari tu hari. Itu Kita pergi tu. Oh. Itu. Ini bukan bunga raya ni, pokok ni apa ni? Inilah Neapolitan. Ampun. Bukan. Ni pokok ni mulberry. Ya pokok apa yang dah makan apa dah makan buah tadi? Mulberry lah. Warna. Warna ni pokok warna. Dia warna tu buah tu. Pokok kari. Buah nipah tu. Ada tu dah keluar ayak. Ada ulang. Cik. Tak ada. Ada ayak keluar ada. Tapi ulatnya tak keluar. Rentung dah apa ular dalam. Ni tu tanya dia tak ada paip panjang oh. Sumbat dulu. Paip panjang tak ada. Nak jolok. Paip getah. Paip getah. Pakcik tu kata tak ada. Tak ada. Subur pokok tumbuh sini. Dia kalau menatang ni dia bawah lagi atas sikit kan. Boleh lah aku nak masuk telefon aku punya kamera. Tak boleh. Tenggelam dengan ayak. Tak lagi aku punya telefon. Oh, dia memang dia duduk sini lah ni paya ni. Bukan paya apa? Tasik. Tasik apa long? Inilah parit. Ni parit. Sejuk sini. Sekali tasik. Tasik pun boleh. Tu tuang lagi. Keluar lagi. Dengar bunyi gerak. Belah sana. Tan ni paip dia. Itu dah tu. Itu. Kan ayak tak keluar kan? Tu air keluar. Timbang gula ayak keluar. Satu paip dia. Dia ada dua pipe ni, dia cakap yang ni tapi yang duk keluar ayak ni tuang ni. Ni paip mana ni? Keluar. Paip apa keluar? Dah keluar tu masa lari bah. Ni paip mana ni? Ni pipe jamban tu. Ni ni kalau penuh. Lebih hari. Sebelah dia kot, sebelah dia tadi. Hai tu. Takkan tak keluar kalau Tu. kalau ada. Tu. Dek bukan ular. Bukan ular. Ini lintah bulan, belut. Belut. Wih. Ular makan belut. Ular makan belut. Ular apa tu? Ular ayak. Makan belut. Ada dia makan belut. Ular makan belut. Ulat makan belut. Ulat makan belut. Ni nampak ni tengah makan belut. 2 ekor mat ular dia. Seekor Ekor je. Ekor dia panjang. Tangkap dah. Kita makan dia pula. Sorry lah kami ambil buat balik pula. Cuk ambil glove saya set apa cuk? Ni glove Ambil saya. ya. Abaikan glove. Jangan kawan dengan dia. Siapa nak makan belut boleh? Siapa nak makan belut boleh ada makan belut. Oh ni, ular tu makan belut. Ingatkan belut. Dah ya syok awal keluar. Tiga. Udah kata belut. Aku tak bawa Kali belut ano. Bagi dia bawa daripada awal. Nak belut. Nak masak ni, sup belut. Sup belut. Tom yam belut. Dia makan belut. Nak tengok. Tu, dia mula keluar belut, lepas tu keluar dia. Dia duk makan belut ni. Tangan tak boleh, belut lagi besar daripada dia. Ular apa? Pipe snake. Ular kepala dua orang. Ular kepala dua. Orang panggil dia ular kepala dua. Selalunya bahasa Inggeris dia pipe snake. Dia memang makan belut. Dia ular pun dia makan ular ni. Tadi dapat kat mana tu? Dalam lubang tu. Kami ingatkan belut. Sebab keluar-keluar memang belut. Oh, tapi hitam juga ni. Rupanya dia makan belut. Buat belut tu yang keluar dulu. Betul yang kau ajak kopor tadi. Tengok macam lintah. Ekor dia tu, kepala dua. Tapi lalu dekat tempat yang parit macam tu memang ada dia ni. Ular ni. Cuma kena bagi air tu berjalan, air mengalir. Air mengalir tak ada, dia datang. Sebab tadi tengok kawasan tu air dia macam takut. Mek dah. Ya sama. Kau. Ayat panas tuang lah dalam. Tuang.